Okey lah, on record Jepun 3 kali World Cup dah sangkut kat round 16. Tapi dalam cerita Jepun ni, ada benda yang saya amazed pasal cara mereka tunggang anime. Untuk sumbat doktrin dalam sistem bola mereka menuju World Cup kali ni. Lepas Jepun belajar dari hasil gagal round 16 banyak kali sangat. Kalau hampa duk selak-selak TikTok pasal skor dan highlight Jepun 2-3 minggu ni, semua akan associate gol-gol Jepun dengan satu anime, Bururoku. Manifesto anime Blue Lock ni wujud lepas mereka perasan Jepun terlalu bermusyarakah dan harmoni sangat. Main nak bagi semua orang untuh bola. Mereka panggil benda ni kata factor, budaya asuhan dari zaman samurai lagi. Dan Blue Lock dibuat memang untuk counter semangat kekawanan yang terlalu lebih-lebih. Kita tak payah layan 9 jam per habis satu season untuk faham mesej anime pun. Doktrin tu dia dah sumbat dari minit pertama episod 1 lagi. Scene hero dia Isagi ada open chance untuk sumbat gol. Kalau masuk gol ni seri, sekolah dia ada peluang lagi nak main untuk wakil nasional. Tapi atas semangat kata yang harmoni sangat tadi, dia pipah kat member dia. Tak ada. Yang duk rasa lagi tinggi peluang untuk buh gol, tapi tak ada punya tara guna. Rembat kena tiang kawan. Dia pun kalah 2-0 sebab kena counter attack. So dia pun boleh teriak je lah tengok rival masuk national. Mesej cerita ni dari awal je lah. Untuk momen-momen penting, kadang hang kena ada ego dan selfish. Sebab antara diagnose yang FAM Jepun jumpa, punca mereka gagal keluar dari kepompong round 16 sepanjang main World Cup adalah tak ada striker atau player yang cukup ego dan selfish untuk cuba ambil kesempatan kalau ada even sekelumit chance. Sifat ni ada dekat player-player Eropah dengan Amerika Selatan. Tapi Jepun ada satu lagi falsafah yang famous lah, Kaizen. Barang ni lah yang melahirkan Blue Lock sebagai doktrin pop culture anime paling ampuh untuk melengkapkan missing puzzle mereka menuju menang World Cup. Untuk mereka boleh buh banyak lagi gol-gol serupa gol second mereka lawan Tunisia. Tapi adakah mereka akan dikira gagal kalau mereka lepas round 16 tapi tak champ? Tak juga. Sebab plan strategi tahun Jepun yang updated nama Japan's Way letak 2050 Jepun host World Cup dan akan jadi champ di Tokyo. So dapat masuk kuarter je kali ni pun dah terbukti yang mereka dalam right track. By the time saya rakam ni, mereka dah lepas group stage, dah masuk round 32, kena lawan Brazil unfortunately. Waktu release saya tak tahulah apa benda yang akan jadi. Sebab saya bukan tukang tilik, saya tukang cerita je. Kalau hampa pun nak jadi tukang cerita juga, buku The Storytelling Code ada dekat showcase saya.